adalah Amsal 17 ayat 6. Bunyinya, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita hari ini Amsal 17 ayat 6 bunyinya, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 17 ayat 6 bunyinya, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 6 bunyinya, mahkota orang-orang tua adalah anak dan cucu dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Amsal 17 ayat 6 yang berbunyi, mahkota orang tua ialah anak cucunya dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu kakak guru dan teman-teman. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu
dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman dan Kak Guru, hari ini kita membacakan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang.